Apakah pemacu utama pemahaman dan tafsiran? Dua perkara. Satu, nilai, arahan, tujuan yang diperlukan oleh seseorang yang tinggal di sini, hidup dalam dunia nyata ini. Saya mahukannya. Biarkan buku ini memberikannya kepada kita dan tunjukkan kepada kita semua. Dia menemui awak, orang yang hilang tanpa hala tuju, dan menunjukkan kepada awak jalan untuk pergi. Kini anda boleh berjalan ke arah matlamat itu dengan langkah yakin tanpa sebarang penyelewengan. Hazrat, ucapan kepada Nabi ini bukan sekadar ucapan yang dibuat 1450 tahun dahulu dalam sejarah. Ia adalah ucapan kepada setiap orang yang telah kehilangan arah dan hala 7 hari ini. Terdapat begitu banyak orang yang korup dan tidak berarah hidup di dunia ini, dan diharapkan buku ini akan menunjukkan cara dan prosedur kepada mereka yang sedang dalam kegembiraan membunuh diri. Salam semua dari Sekolah Istanbul. Penonton yang dihormati, minggu ini tetamu kami ialah Profesor Dr. Saban Ali Duzgun. Kita akan bercakap tentang kaedah memahami dan mentafsir Al-Quran. Selamat datang, Cikgu. Terima kasih. Apa kabar? Terima kasih. Apa kabar? Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Tuan, apakah kaedah yang perlu kita ikuti dalam memahami Al-Quran? Al-Quran adalah sebuah kitab, tetapi ia bukanlah sebuah kitab ketika ia diturunkan. Ia turun sebagai alamat, ia kemudian menjadi sebuah buku. Bagaimana kita harus mentafsir perkara ini? Bagaimana kita harus memahami? Kita bercakap tentang buku, tetapi apabila anda mempertimbangkan teknik penulisan buku biasa, alamatnya dahulu, maka prinsip buku dalam soalan anda tidak sah untuk setiap buku. Kami menulis buku seperti itu. Apabila kita menulis, kita ada agenda sendiri, kami membinanya dengan sewajarnya. Walaupun saya mengambil kira hakikat bahawa Al-Quran mendedahkan dunia sebenar manusia, apa yang berlaku dalam masyarakat di mana ia diturunkan, saya juga berpendapat bahawa Al-Quran mempunyai dunianya sendiri, dunia makna yang ingin disampaikan kepada manusia dan membuat mereka sampai. Sekarang Al-Quran dalam soalan anda adalah pertama sekali alamat. Apa yang dimaksudkan dengan ini ialah pertama ada penerima dan anda memberitahu mereka, hai orang ramai, wahai orang-orang yang beriman, oh lelaki, ini adalah alamat yang berbeza dalam Al-Quran. Kemudian ada tempoh 23 tahun, tempoh alamat. Selepas tempoh ini tamat, fasa baru bermula. Itulah masa yang diambil untuk ucapan ini dan apa yang dikatakan disusun menjadi sebuah buku. Ini adalah pertaruhan yang berasingan. Dengan kata lain, Al-Quran adalah hazati hakikat bahawa ia telah dihafal oleh mereka yang telah menghafalnya dalam format buku semasa zaman Nabi dan bahawa ia ditulis pada bahan yang berbeza dalam beberapa cara, sebenarnya menunjukkan bahawa proses penambahbaikan bukunya bermula dengan alamat dan dijamin. Jadi ini bukan sesuatu yang boleh dibiarkan secara rawak. Dalam erti kata lain, apabila Al-Quran sedang disusun menjadi sebuah buku, salinan yang dimiliki orang sedang diminta. Sementara itu, proses untuk menjadi sebuah buku yang menjawab persoalan yang mungkin terlintas di fikiran, seperti sama ada terdapat orang hilang atau pelarian, telah bermula dengan cara yang akan menyekat dan menghalang mereka. Bagaimana ia bermula? Kedua-duanya dihafal dan tidak direkodkan. Proses ini sebenarnya adalah proses yang sangat terjamin oleh orang yang kita panggil ahli kitab wahyu. Kita tahu siapa yang dirakam dan sebagainya. Itu adalah satu lagi pertaruhan di luar pertaruhan kami. Tetapi cara anda menangani seseorang bercakap dengan mengambil kira penerima dan perkara utama dalam menangani seseorang adalah untuk difahami. Ini tidak menjamin ini. Dalam erti kata lain, anda mengatakan sesuatu, tetapi ini tidak menjamin bahawa semua orang yang anda bercakap memahami apa yang anda katakan. Jadi awak katakan, anda bercakap dengan sekumpulan orang. Dalam pertuturan biasa, semua orang memahami niat anda, makna yang wujud dalam fikiran anda, kerana niat itu seperti fail termampat yang mengandungi semua perkara yang ingin dicipta dengan segala implikasinya, semua matlamat yang ingin dicapai. Anda mengatakannya dan apa makna yang ingin diciptakannya, tujuan dan tujuan yang dituju, tetapi Al-Quran berbicara tentang kumpulan yang dipanggil rasih, iaitu mereka yang mencari kedalaman, mereka yang mempunyai tujuan sedemikian, yang soleh.
Ini bukan kumpulan yang boleh anda tunjuk dan katakan, oh, orang-orang ini benar. Mereka yang mencari kedalaman adalah mereka yang mempersoalkan apa yang mungkin ada di sebalik apa yang dikatakan. Dan untuk tujuan apa makna ini telah turun ke dunia saya. Jadi ini bukan orang. Oleh itu, setiap pembaca dan setiap pengulas sebenarnya menuntut untuk menjadi seorang rasyih. Kerana Al-Quran mahu menangani kedua-dua penerimanya dan pembacanya dengan meningkatkan kualiti dan kalibernya. Siapa yang mahu itu? Maksud saya boleh mengatakannya, tetapi kebanyakan yang saya katakan tidak akan difahami dan akan menjadi sia-sia. Tiada pemidato yang mahukan ini. Al-Quran juga tidak mahu. Oleh itu, ia datang kepada penerima terlebih dahulu. Ia turun ke dalam fikiran mereka, ia turun ke dalam hati mereka. Ini bermakna mengaktifkan mereka ke dalam dunia emosi. Ia turun ke badan mereka. Ini bermakna ia membuat tuntutan tentang cara mengatur hubungan sosial sesama mereka. Ini membawa kita kepada ini. Apabila membaca Al-Quran, sama ada semasa memberi ucapan atau ketika ia disusun menjadi buku, perlu membacanya selapis demi selapis. Dengan kata lain, kita tidak bercakap tentang buku yang jelas atau buku yang telus. Kita bercakap tentang makna yang lebih tersembunyi. Sekarang saya bersetuju dengan apa yang anda katakan. Tetapi ini adalah kenyataan yang boleh membawa kita kepada keputusan yang sangat berbahaya dalam pengertian ini. Kerana ini terbuka kepada penyalahgunaan. Pada masa ini, banyak makna Al-Quran yang tidak telus. Lapis demi lapis. Mungkin ada maksud lain di sebalik apa yang pertama kali anda lihat. Ibnu Arabi menyebutnya lautan tanpa pantai. Al-Quran disebut sebagai lautan makna. Tetapi dia boleh mendedahkan maksud atau maksud di sebaliknya, iaitu imam dalam Syiah, hanya dia yang boleh melakukannya. Tidak semua orang mempunyai kuasa sedemikian. Atau katakan di sekolah sufi, hanya Tuan kita yang boleh melakukan ini. Jika diperuntukkan seolah-olah kita tidak boleh melakukannya, iaitu jika kuasa ini diperintah kepada seseorang, bermakna pintu penderaan terbuka luas. Kami tidak bermaksud begitu. Apa yang saya maksudkan dengan pembaca biasa atau kedalaman di belakang, lapisan manusia yang kita panggil rasih, yang selepas kedalaman ialah ayat itu boleh menarik fikiran seseorang. Ini memberinya maklumat. Kesedarannya tentang dunia emosi adalah bermaklumat. Ia menarik perhatian minda. Ia memberi anda maklumat bermaklumat sepenuhnya. Yang kedua, turun ke dunia emosi anda, hati anda. Ini berprestasi. Jadi dia mahu anda melakukan sesuatu. Ia mahu anda mencipta dunia tindakan. Tetapi pada masa yang sama, akhirnya makhluk yang kita panggil individu adalah seseorang. Seseorang apabila dia muncul dalam masyarakat, mengambil namanya dan menjadi individu dalam masyarakat. Apabila saya duduk di sini seorang diri dalam masyarakat, apabila hak dan keadilan saya tidak dipersoalkan, saya adalah seorang individu. Tetapi apabila saya keluar, hak dan kebebasan orang lain ikut bermain. Jadi, tidak kita mula bercakap tentang perintah yang berkaitan dengan individu, iaitu struktur sosial. Kemudian kita juga beralih kepada aspek sosial ini. Dalam erti kata lain, ia bermula dengan individu tetapi kemudiannya beralih kepada aspek sosial. Inilah yang saya panggil membaca lapisan demi lapisan. Arwah guru saya, Hussein Attai, pernah berkata begini, apa yang Al-Quran katakan dan maksudkan? Apa yang dia katakan? Apa yang dia maksudkan? Ini bermakna ini. Dengan kata lain, Al-Quran mempunyai lafaz. Perkataan ini adalah perkataan Arab. Lagipun, bahasa Arab adalah bahasa. Tetapi inilah masalah besar kami. Sekarang apabila kita bercakap tentang alamat Allah, bagaimana kita mendefinisikan Allah? Tidak tertakluk kepada kekangan realiti yang kita hidup. Makhluk di atas ini? Makhluk di atas mereka. Makhluk di luar sejarah. Makhluk melampaui masa. Jadi adakah Tuhan mempunyai bahasa? Adakah dia bercakap apa-apa bahasa? Arab, Turki, Ibrahim? Tidak. Tapi ada satu dunia makna yang dia nak sampaikan kepada kita. Ekspresi kita boleh jadi begini. Tuhan mempunyai fikiran. Dia mempunyai maklumat. Sebagai contoh, Einstein berkata, saya cuba membaca fikiran Tuhan, katanya. Ia mengenai fizik. Dia juga mengatakan ia adalah matematik. Fikiran Tuhan tertakluk kepada fungsi matematik. Ini benar untuk seorang ahli fizik. Tetapi apabila melihat undang-undang fizik, terdapat fikiran yang sangat rumit dan sangat canggih. Oleh itu, katanya, fikiran Tuhan telah meresap ke alam semesta sebagai undang-undang. Ini adalah fikiran yang mengatakan bahawa Tuhan tidak bermain dadu apabila kita akan kembali. Semuanya mengalir dengan cara tertentu. Tetapi ahli fizik Denmark, Niels Bohr berkata, adakah Tuhan akan bertanya kepada anda sama ada Tuhan akan bermain dadu? Kerana dia seorang saintis kuantum. Menurut fizik kuantum, mungkin terdapat rawak di alam semesta. Semuanya mungkin tidak berjalan seperti yang anda rancangkan. Sekarang saya kembali.
Perkara itu adalah ini. Dalam satu perkataan, buku itu datang kepada kita. Al-Quran datang dengan satu perkataan, ia juga bahasa Arab. Bahasa Arab mempunyai tata bahasa. Jadi jika anda meletakkannya secara superlatif, maknanya menjadi seperti ini. Kalau letak dalam periuk, jadi macam ni. Inilah yang berlaku jika anda meletakkannya di sisi lain. Sekarang, dari manakah maksud yang ingin disampaikan oleh Tuhan makhluk di luar sejarah dan masa kepada anda? Dimampatkan atau dicubit? Ia dimampatkan ke dalam bahasa Arab. Ia diperah ke dalam satu bahasa. Ini mungkin orang Arab, boleh jadi bahasa Ibrani. Oleh itu, andaian asas dan andaian yang ingin saya gariskan di sini ialah ini. Makna yang ingin diberikannya adalah di luar teks Al-Quran sebelum permulaannya. Jadi, dua orang yang bertemu di lapangan terbang, katakanlah seorang ibu dan anak perempuan yang tidak berjumpa selama 20 tahun akan berkata, saya sayang kamu. Tidak kira dalam bahasa apa pun mereka menyebutnya. Sama ada dia cakap saya sayang awak, sama ada dia cakap yuhubuke, sama ada dia cakap ihli bedih, sama ada dia cakap jotem, sama ada dia cakap saya sayang awak. Itu tidak penting. Bahasa datang kemudian di sini. Pertama, ia adalah makna dalam fikiran, hati dan dunia emosinya. Bahasa yang anda gunakan untuk menyampaikan maksud itu adalah sekunder. Jadi apakah yang menentukan dunia makna Al-Quran? Itu juga maruah manusia. Ialah kewujudan masyarakat sebagai masyarakat yang adil, egalitarian dan bebas. Ia adalah keupayaan seseorang untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan berpuas hati tanpa tertakluk kepada sebarang sekatan atau tekanan daripada mana-mana pihak berkuasa. Lihatlah, prinsip yang saya bicarakan sekarang ini sebenarnya sebelum bahasa. Oleh itu, jika anda mengambil satu ayat dan melihat bahawa ayat ini lebih tinggi daripada yang ini. Oleh itu, jika anda mengenakan perkataan kepada orang yang mengatakan ini maksudnya, ia dipanggil strukturalisme, konstruktivisme. Perkataan teks menenggelamkan makna. Oleh sebab itu, saya menyarankan agar dunia khayalan diwujudkan terlebih dahulu dalam memahami dan mentafsir Al-Quran. Saya mempunyai artikel yang boleh diakses oleh pengikut kami dalam talian yang dipanggil Kepelbagaian Semantik Istilah Al-Quran. Apabila mereka menulis, mereka dibentangkan dengan artikel 20 halaman. Anda boleh membaca apa yang saya katakan dengan lebih terperinci di sana. Sebelum kita mula membaca Al-Quran, kita perlu ada idea tentang penceramah yang menghantar Al-Quran kepada kita, iaitu Allah. Apakah jenis makhluk penyayang? Adakah dia ingin membalas dendam? Jika anda membaca Taurat atau Talmud Yahudi, anda akan bertemu dengan tokoh dewa yang ingin membalas dendam. Bernard Shaw menumpukan 36 muka surat pertama bukunya, The Black Girl Looking for God, untuk kritikan terhadap tokoh dewa ini, image dewa ini. Sekarang kenapa Tuhan yang pendendam? Kerana hidup dalam buangan bermakna anda sentiasa dalam buangan. Anda sama ada di padang pasir Sinai atau di buangan babi. Anda tidak boleh mengharapkan orang yang berada dalam buangan kekal untuk mengasihani orang lain. Ia tidak berlaku. Dengan kata lain, bangsa yang ditindas dan sentiasa ditindas pergi dan apabila mendapat kuasa, ia mula menindas orang lain. Gambar yang kita lihat hari ini juga merupakan gambar yang memberi penerangan tentang sejarah kemanusiaan yang saya ceritakan di akhbar. Jadi adakah Tuhan Al-Quran adalah Tuhan yang membalas dendam? Atau adakah Al-Quran memberikan kita istilah yang menekankan belas kasihan dan hubungan antara semua orang? Sekarang, apabila anda pergi ke Al-Quran tanpa konsep ini, beratus-ratus pandangan dunia yang berbeza muncul. Itulah sebabnya konsep yang saya bicarakan ini sebelum zaman Al-Quran. Apakah jenis pendakwah yang kita hadapi? Kedua, apakah jenis penglihatan manusia yang ada pada buku ini? Ketiga, apakah jenis alam semesta yang ada? Keempat, buku itu sendiri. Buku ini akan mempunyai konsistensi dalam dirinya. Kerana Al-Quran berkata sendiri, sekiranya buku ini datang kepada anda dengan cara lain selain daripada Tuhan, anda akan melihat banyak percanggahan dan percanggahan di dalamnya. Itulah sebabnya soalan yang paling kerap ditanya mengenai Al-Quran hari ini adalah ini. Ia kelihatan banyak. Adakah Al-Quran bersetuju dengan sains? Seolah-olah kita mengharapkan Al-Quran bersetuju dengan sains semata-mata. Adakah ia sesuai dengan teori sosial? Adakah ia sepadan dengan antropologi, konsep kita tentang manusia? Jika anda bertanya ini, kami telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada sesuatu yang lebih. Katakan kita menyebarkan alam semesta lebih jauh. Oh, seseorang dari sini berkata dengan segera. Nah, menurut fizik, alam semesta berkembang. Jadi adakah anda melihatnya? Di sini,
teori fizik mengesahkan Al-Quran. Dengan kata lain, ia seperti tidak menerima Al-Quran sebagai mukjizat dengan sendirinya, tetapi mencari mukjizat yang lebih tinggi dan mengharapkan sesuatu yang lain bertepatan dengannya. Ini sangat penting, orang boleh yakin seperti ini, sayang Fatma. Mereka mungkin sangat gembira kerana buku dalam fikiran orang tua mereka serasi dengan teori dan sains semasa. Tetapi keajaiban Al-Quran sebagai sebuah buku adalah motivasi yang telah diciptakannya dalam sejarah. Ia adalah kuasa untuk mengubah 2 bilion orang ke arah yang sama pada masa yang sama. Maksud saya solat dan kiblat pada masa yang sama. Ia adalah perbuatan membuat 2 bilion orang bangun dan duduk serentak dengan perintah yang sama. Dari waktu imsak hingga ke waktu iftikhar. Tidak ada kuasa lain yang boleh membuat 2 bilion orang melakukan ini. Keajaibannya ada dalam diri ini. Makhluk ini, kewujudannya adalah satu keajaiban. Agama mempunyai kuasa sedemikian. Itulah sebabnya hari ini politik maupun ekonomi tidak membentuk diri mereka sendiri secara bebas daripada agama. Agama juga menentukan tabiat pengeluaran dan penggunaan anda. Jika anda mahukan politik anda, lihatlah bagaimana kitab suci itu beredar di tangan manusia dalam proses propaganda di dunia. Dengan kata lain, identiti nasional, identiti agama wujud pada masa dahulu dan masih wujud sehingga kini sebagai identiti superordinate. Isu kami ialah memandangkan buku yang kita ada di tangan kita mempunyai kuasa dan kekuatan yang membimbing dan memotivasikan, maka bolehkah kita benar-benar menerapkannya kepada dunia orang yang hidup hari ini? Kami juga mempunyai tanggungjawab untuk mengubahnya menjadi alat motivasi yang mengarahkannya ke arah kebaikan dan menjadikannya mengejar apa yang betul dan lebih indah. Oleh itu, apabila bercakap tentang kaedah memahami dan menafsirkan Al-Quran, mungkin perlu digariskan terlebih dahulu. Ia disebut dalam surah Rahman. Ar-Rahman, Al-Quran yang maha mengetahui manusia. Dengan kata lain, Allah terlebih dahulu menetapkan prinsip dan garis panduan. Al-Quran adalah satu-satunya, maka hal legal adalah manusia. Kemudian dia menciptakan manusia. Dalam arti kata lain, sebelum manusia dicipta, parameter jenis kehidupan yang harus dijalani oleh manusia dan semua kewujudan berdasarkan nilai aksiologi ditentukan terlebih dahulu. Jadi sebelum anda berpindah ke bandar, anda memutuskan dan merancang bagaimana anda akan tinggal di bandar itu dan kemudian anda pergi. Anda tidak berkata, kami akan mengatur kehidupan kami, entah bagaimana selepas kami pergi. Anda merancang. Bagaimana seseorang akan tinggal di sini adalah dalam rancangan ilahi. Dia memanggilnya Al-Quran, Al-Quran semua orang. Dia mengutamakan prinsip, kemudian manusia itu kekal, kemudian dia menciptakan manusia. Bolehkah seseorang membina atau mencari kehidupan yang baik tanpa Al-Quran? Boleh menubuhkan, boleh mencari. Jadi tidak semua orang di dunia ini mengikuti Al-Quran, tetapi kitab suci adalah motivator yang paling kuat. Tanya sesiapa tentang perkara ini. Tanya seorang pemikir agama atau orang yang tidak beragama. Jika anda bertanya siapa yang memberi orang motivasi paling kuat untuk merealisasikan dunia seperti itu, tidak ada jawapan kedua. Ilahi memberi. Tiada siapa yang mahu menerima perintah dan perintah daripada mereka yang setaraf dengannya. Kerana dia tahu, dia juga fana, ia juga bermasalah, ia juga ada masalahnya, ia juga ada batasannya, dan sebagainya. Tetapi masa ilahi, abadi dan abadi yang kita bawa adalah tempat yang merupakan tanah ya, hari ini, esok, tanah usang dan tempat yang tidak berada di atas tanah. Idea kewujudan dan bagaimana ia memotivasikan anda adalah menakjubkan. Oleh itu, persoalan tentang apa yang ingin dicapai oleh Al-Quran transhistorical, abadi, Al-Quran apabila ia turun ke dunia ini, ke dunia kita, harus ada dalam fikiran kita sebelum kita membuka Al-Quran dan mula membacanya. Ia bukan tentang membuka mana-mana buku Al-Quran dan berkata, Alhamdulillah Tuhan semesta alam dan menerangkan maksud pujian di sini. Apa maksud alam semesta? Ini adalah kerja tafsiran. Pengulas banyak melakukan ini. Apa yang saya maksudkan di sini adalah sesuatu yang lain. Apakah pemacu utama pemahaman dan tafsiran? Dua perkara. Satu, saya mahu nilai, bimbingan, matlamat yang diperlukan oleh seseorang yang tinggal di sini, yang hidup di dunia nyata ini. Biarkan buku ini memberikannya kepada kita dan tunjukkan kepada kita semua. Dia menemui anda, orang yang hilang tanpa hala tuju, dan menunjukkan kepada anda jalan untuk pergi. Kini anda boleh berjalan ke arah matlamat itu dengan langkah yang pasti, tanpa sebarang penyelewengan. Hazrat, ucapan kepada Nabi ini bukan sekadar ucapan yang dibuat 450 tahun dahulu dalam sejarah.
Ia adalah ucapan kepada setiap orang yang telah kehilangan arah dan hala tuju hari ini. Terdapat begitu banyak orang yang korup dan tidak berarah hidup di dunia ini, dan diharapkan buku ini akan menunjukkan cara dan prosedur kepada mereka yang sedang dalam kegembiraan membunuh diri. Bagaimana ini akan berlaku? Jadi persoalannya, apakah tujuan kitab suci itu turun ke dunia ini, ke dunia saya, ke dunia pribadi saya, sebelum Al-Quran pun dibuka? Dalam erti kata lain, semasa makan dan minum, kadang-kadang orang perlu menunjukkan diet. Itu adalah keutamaan bagi setengah orang. Ada yang bermatlamat untuk menjadikan dunia tempat tinggal mereka lebih bermakna. Ada yang terjatuh ke dalam pusaran air, ke dalam pusaran penyakit, ke dalam pusaran kemiskinan. Baiklah, orang yang menghubungi mereka akan membawa mereka kembali dari tepi tebing. Mereka juga memerlukannya. Oleh itu, hari ini lebih ramai orang untuk bercakap, lebih banyak makna. Untuk mencari kekayaan ini, keluasan ini dalam kitab suci, dan untuk melihat bahawa Ilahi telah datang ke dunia kami dengan segala rahmatnya, segala pertolongannya, segala keberkatannya. Semua yang saya katakan ada dalam Al-Quran. Kami turun ke dunia anda dengan rahmat kami, rahmat kami, rahmat kami. Biar ada padanan ayat dia. Atau kita buka Quran macam buku undang-undang. Dan apa isu kita di sana yang perlu kita selesaikan, katakan boleh atau tidak. Ada insurans pada kereta, isu itu adalah isu undang-undang. Pergi selesaikan sendiri, undang-undang akan membimbing anda semasa menyelesaikannya. Nilai-nilai asas seperti equity, keadilan, tidak melanggar hak sesiapa, tidak memudaratkan, tidak menyalahgunakan amanah adalah dari Al-Quran. Pergi dan selesaikan masalah undang-undang anda sendiri. Saya bercakap tentang magnitude ini, iaitu apa makna yang kita sifatkan kepada buku itu dan dengan niat apa kita membukanya. Apa yang kita akan dapati selepas membukanya sangat berkait rapat dengan niat kita. Jadi mengapa Alkitab tidak boleh berfungsi di dunia ini? Juga di dunia Islam, mereka mengambilnya dan membacanya ratusan kali. Tidak ada bezanya sama ada dalam bahasa Turki atau Arab. Dia mempunyai kesukaran untuk turun ke dunia manusia selepas hatman. Inilah perkara yang anda nyatakan pada mulanya, yang saya panggil berbahaya. Al-Quran bukanlah kitab yang sangat telus. Ia tidak serta-merta mendedahkan dirinya kepada anda apabila anda membacanya. Tidak membuka sebarang buku. Mula-mula fikiran anda perlu dibersihkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak akan menghukum kamu dan tidak akan menghukum kamu." Baiklah, semasa mentafsir ayat ini, saya mengesyorkan penonton kami membacanya jika saksi Jerman yang kami kenali mendapat peluang dalam diari Timur Barat itu. Saya harap mereka akan menyanyikan lagu Goethe tentang Muhammad, nyanyian Muhammad. Goethe mengatakan bahawa ungkapan Rabbi syrah li sadri menyatakan bahawa ayat ini adalah jemputan untuk meningkatkan semua kebolehan seseorang ke tahap tertinggi, ke tahap maksimum. Kerana insyirah bermaksud memaklumi kewujudan, melakukan pembedahan. Ia bermaksud memotong, membelah, merobek-robek. Semoga dia memaksimumkan apa sahaja bakat, kemampuan dan kapasiti yang dia ada, ya Tuhan, insya-Allah. Sekarang, jika ada hati yang menerima dengan semua bahagian, atom dan bahagiannya, jika ada hati yang menerima, jika ada hati, maka apa kata Al-Quran? Mudah bagi hati yang lapang dada itu untuk memahami dunia seperti apa maknanya dan apakah matlamat yang telah ditetapkan sebelum dunia ini sebagai matlamat yang hendak dicapai. Tetapi hati yang bertopeng, berat, prasangka seperti itu, dengan kata lain, kita katakan dalam ayat itu, kerana mereka mendengar dusta dan makan yang haram, kita menutup hati mereka dan meletakkan pemberat di telinga mereka. Kerana itu, mereka tidak mendengar apa-apa. Pertama-tama, mereka tidak mendengar apa-apa daripada ayat itu. Kerana itu, mereka tidak mendengar apa-apa daripada semua orang. Kerana itu, mereka tidak mendengar apa-apa daripada ayat itu. Orang yang layak menerimanya akan membuka hati dan fikiran. Dia akan mengetepikan prasangka dan bersedia untuk menerima. Selepas itu, lihat bagaimana komunikasi mengalir, bagaimana rahmat datang, dan bagaimana tiba-tiba kabus dunia makna itu hilang. Foto itu muncul di hadapan anda dengan semua kejelasannya. Apa yang boleh kita laungkan atas nama manusia di dunia ini? Bagaimanakah Tuhan menyokong mereka yang menempuh jalan ini? Cuma jangan tergesa-gesa. Tidak kira hari ini atau esok. Kami tergesa-gesa.
lelaki itu cepat. Kita mahu perkara ini berlaku secepat mungkin. Tetapi Allah tidak tergesa-gesa. Terdapat pencapaian yang telah dicapai melalui perjuangan yang berterusan merentas generasi. Inilah yang berlaku apabila kita melihat sejarah. Oleh itu adalah satu penghormatan yang besar bagi kami kerana kami telah mengambil langkah ke arah melengkapkan gambaran besar ini tanpa membuat keputusan terburu-buru. Anda perlu melihatnya. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu. Mudah-mudahan kita boleh menjadi antara mereka yang layak mendapat bahagian pemahaman ini. Saya harap begitu. Terima kasih. Penonton yang dihormati, minggu ini di Sekolah Istanbul tetamu kami ialah Profesor Dr. Ia adalah Syaban Ali Duzgun. Jumpa anda di bab seterusnya, selamat tinggal.